Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Syawal yang keempat. Kita di Hulu Langat sekarang ni. Kita nak pergi beraya dekat rumah makcik saya, makcik saudara saya kat Hulu Langat, dekat Desa Bukit Titiwangsa. Bersama dengan anak-anak semua. Kita bawa ramai anak-anak hari ni. Macam tu. Yang paling kecil ada kat situ. Tumpah rumah orang sekejap. Okey, jom. Let's go. Apa? Apa? Atuk. Dia apa akan atuk dia? Apa? Apa? Hai pengantin. Alhamdulillah. Atuk apa? Dalam. Masih ada? Hai everybody. Allah, karaoke ke? Cici. Cantik ah, tak apa. Ayah pengantin. Wah. Tak salah. Hi everybody. Adik tak salah ke? Lirik. Etek, selamat raya. Kerja lah. Hari ni sudah kerja. Ya, itulah yang belakang tu. Oh, masih rekod ke? Masih rekod. Okey, inilah yang suasana kediaman rumah baru mak saudara saya. Elok. Dan apa perasaan beraya di rumah baru? Speechless. Speechless. Tak tahu nak cakap. Jom. Ini ruang tamu ruang tamu yang besar kuat macam ni. Ini tempat dapur. Ni. Dapurnya macam apa? Tak apa. Macam tu. Comel kan? Macam tu dapur tempat kita bersilat-silat semua. Lepas tu ada bilik air kat belakang. Ada dapur kat. Ada bilik 4. Anak ramai bilik 4. Okey? Macam tu. Ya? Dah salam nenek dah? Salam nenek semua dah? Oh, Nenek Ros tak siap lagi. Alah! Oh, Nenek Ros ada ke? Makasihlah Nenek Ros tu. Betul kau tolong. Okey tak? Okey, satu. Senam. Satu, dua, tiga. Okey dah. Ke mana lagi? Lepas ni? Kat Sepang. Okey. Wawa keluarga Tek Ros nak balik dah. Katanya ke Sepang. Okey. Etek pun sama. Okey. Belum balik. Oh, nak pergi jalan-jalan dulu. Jalan-jalan dulu. Ya ke? Okey, bye Faiz. Jumpa lagi. Nanti jumpa kat rumah ni, rumah mak. Okey. Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Yeay, itu je. Okey. Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Okey, sambung kamera. Baik, kita ke rumah yang kedua iaitu rumah Anis. Dia ajak datang rumah dia. Kita ke Lembah Jaya untuk ke rumah Anis. Jom. Assalamualaikum. Kami datang nak beraya. Belimbing. Apa tu? Belimbing buluh tu. Bukan masam tu. Sedap buat asam pedas. Assalamualaikum tuan rumah. Selamat raya Anis. Selamat raya. Hai Anik juga. Ya. Tak ada. Aisyah, Alia, Farah.
Macam tak jadi kan, tapi jadi kan? Jadi ya. Sebab tadi ramai orang main tu. Ya. Duduk. Jumpa bakso dekat rumah Anis. Lepas tu ada bola dia. Wow, kena cuba ni. Farah dah makan bakso dah? Tengah tunggu panaskan dia punya kuah. Okay. Alright. Elok tak makan bakso? Ya. Tengah tunggu juga. Kita tunggu dia punya kuah dia panas sikit. Kita try bakso. Bila bakso dah sampai, Pucuk dicerita ulang mendatang. Tengah tunggu-tunggu tiba-tiba datang satu mangkuk yang dah siap macam ni. Alhamdulillah. Ajalah kita makan. Kak Ngah, Mama nak sudu Kak Ngah. Kalau makan ni tak ada sudu, susah juga nak kau dengan tangan. Itu je untuk rumah yang kedua ni, dekat rumah Anis. Tuan rumahnya kat sini. Selamat Hari Raya. Salam lah dulu. Gitu. Terima kasih Anis. Durian sedap, lemang sedap. Bakso pun sedap. Lemang bukan Anda buat Allah SWT yang buat. Tapi sedap. Walaupun frozen. Okey, jom kita ke mana lepas ni? Ke rumah? Tak tahulah ke mana. Sini kapal. Kape. Kapal tabang. Kita pergi beraya kat rumah ketiga pula. Tengok tu. Hari ni bawa anak, ada 7 orang anak hari ni. Okay, anak ramai macam mana. Inilah. Okay, jom. Segerombolan Cik Kiah pergi beraya. Halo. Ya, adik. Adik pergi raya ke? Ya, pergi raya. Tu dia tuan rumah. Tu dia. Masuk. Selamat Hari Raya. Kita pergi haji kan? Indahnya pagi Syawal dengan takbir bergema, sahut-sahutan tanda kemenangan, tanda cinta hanya padanya. Kak Kuan, terima kasih menerima kami sebagai tetamu di malam hari. Terima kasih banyak. Selamat Hari Raya Andi Dewi. Selamat Hari Raya. La ilaha illallah. Tutup muka. InsyaAllah kalau dijemput kami datang. Ni ada kuih banyak lagi ni. Tak boleh. Kan. Jemput sini. Datang beraya. Itulah mana mamak tadi. Mamak kat dalam. Tu sibuk apa tu. Makan ubat. Itu sajalah vlog kita pada kali ni. Dah berapa rumah dah? 4 rumah hari ni. Dah itu saja. Syawal yang keempat. 4 rumah. It's a wrap. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum. Tanda cinta pada Maha Satu, ini hari ke